Pernah dengar tak nama Alexander the Great? Atau Alexander Agung? Nama ni, dah macam satu mitos dah. Dia takwan satu empayar, lepas tu satu lagi. Berperang sekali dengan askar-askar dia dan berjaya bina salah satu empayar terbesar dalam sejarah. Dan semua ni, dia buat dalam masa tak sampai 10 tahun pun. Dan tahu tak apa yang paling gila sekali? Sepanjang dia berperang, inilah jumlah pertempuran yang dia pernah kalah. Kosong. Langsung tak pernah kalah. Satu rekod yang sempurna. Jadi persoalannya sekarang, macam mana seorang pemerintah boleh jadi sehebat tu? Dominan gila. Adakah sebab nasib je? Atau ada rahsia lain di sebalik semua ni? Nah, rahsia dia sebenarnya gabungan 3 kemahiran yang luar biasa. Dia bukan setakat general biasa tau. Dia ni seorang jurutera yang berani, pakar taktik yang licik dan juga master dalam mainan psikologi. Jom kita bongkar 3 gerakan yang tunjukkan kehebatannya yang sebenar. Okey, kisah pertama kita pergi ke Tyre, sebuah kubur atas pulau yang orang kata mustahil nak ditawan. Ini bukan setakat perang biasa, ini dah jadi satu cabaran kejuruteraan yang epik. Cuba bayangkan ada satu pulau 800 meter dari pantai, dikelilingi tembok setinggi 50 meter. Bayangkan, 50 meter tu. Lepas tu, ada pula angkatan laut paling kuat masa tu yang jaga. Memang Tyre ni, kubu yang tak boleh ditembus. Tak boleh ditembus macam mana? Tengok ni. Empayar Babylon yang gagah perkasa tu pun pernah cuba tawan Tyre. 13 tahun tau. 13 tahun. Dan akhirnya, gagal. Alexander pula, dia selesaikan dalam masa 7 bulan je. 7 bulan. Nampak tak beza dia tu? Jadi, macam mana dia buat benda gila ni? Rancangan Alexander ni memang berani mati. Pertama, dia suruh jurutera dia bina tambak gegasi, sambungkan darat dengan pulau tu. Guna apa? Guna sisa-sisa runtuhan bandar kat darat tu je. Bila tambak dah nak siap, dia bawa masuk kapal perang dia untuk kawal laut dan lindungi pekerja dia. Lepas tu, lagi best, dia letak manjanik atas kapal-kapal tu untuk tebuk lubang kedua kat tembok belah selatan. Akhir sekali, dia serang serentak dari 2 arah. Terus, runtuh pertahanan Tyre. Memang keberanian Alexander ni tak ada had. Ada orang kata, kalau laut jadi penghalang, dia alihkan je laut tu. Bagi dia, laut tu cuma satu lagi masalah kejuruteraan yang kena selesaikan. Simple. Okey, dari kejuruteraan, kita beralih pula kepada taktik. Taktik tulen kat tengah medan perang. Kali ni, kita ke Gaugamela, di mana Alexander berdepan dengan tentera Parsi yang jauh lebih besar daripada tentera dia. Dan pertempuran ni pula berlaku kat padang yang rata dan terbuka. Situasi masa tu memang kritikal. Raja Darius dari Parsi ada lebih 100,000 askar. Alexander cuma 47,000. Lebih 2 kali ganda lagi sikit. Kalau ikut logik, berperang kat tempat terbuka dengan jumlah macam ni, memang cari nahas lah kan. Misi bunuh diri. Tapi Alexander dah menang pertempuran ni sebelum ia bermula lagi. Macam mana? Macam ni. Sebab semua orang tahu Alexander ni jenis agresif. Darius sangka dia akan serang waktu malam. Jadi Darius paksa askar dia berjaga sepanjang malam. Alexander pula relax je. Dia bagi askar dia tidur lena, makan cukup. Esok paginya, bayangkanlah tentera Macedonia yang segar bugar berlawan dengan tentera Parsi yang dah penat mengantuk. Apa yang jadi lepas tu? Memang satu karya agung taktikal. Mula-mula, Alexander gerakkan askar dia ke kanan. Sengaja nak paksa tentera Parsi ikut dan regangkan barisan pertahanan diorang sampai jadi nipis. Lepas tu, dia umpan kereta kuda perang Parsi yang digeruni tu masuk perangkap. Dan bila tentera Parsi kelang kabut nak balas, bom, terbuka satu ruang kosong kat tengah-tengah barisan diorang. Inilah peluang yang dia tunggu. Alexander sendiri yang ketuai serangan, terus sasarannya Raja Darius. Bila Darius nampak Alexander datang terus ke arah dia, dia panik. Terus lari lintang pukang. Bila askar-askar Parsi nampak raja diorang sendiri lari, semangat diorang terus jatuh merudung. Habis, hancur lebur seluruh barisan pertahanan. Satu empire yang besar, tumbang. Hanya sebab satu gerakan taktikal yang genius. Okey, kita dah tengok kejuruteraan, dah tengok taktik. Sekarang kita masuk bab ketiga kehebatan Alexander. Perang psikologi. Dekat Sungai Hydaspes di India, cabaran dia kali ni memang lain macam. Cuba bayangkan ni pula. Kena seberang sungai yang arusnya deras gila, tengah musim tengkujuh pula tu. Dan kat seberang sana, dah ada tentera Raja Porus tengah tunggu, siap dengan gajah-gajah perang diorang. Nak serang direct, memang tak akan berjaya.
Jadi Alexander tak guna kekerasan. Dia guna otak, dia guna muslihat. Selama berminggu-minggu dia mainkan psikologi musuh dia. Mula-mula dia asyik gerakkan askar dia buat bising, pura-pura macam nak seberang. Tujuannya nak bagi tentera Porus penat sebab diorang terpaksa ikut setiap gerak-gerik palsu tu. Akhirnya Porus dah mula bosan, dia dah tak peduli, dia anggap semua tu ugutan kosong je. Dan masa itulah, satu malam masa ribut kuat, Alexander buat gerakan sebenar dia. Muslihat dia memang menjadi. Dari seberang sungai, apa yang Porus nampak? Dia nampak kem utama Macedonia macam biasa, siap ada orang yang menyamar jadi Alexander. Dia ingat, alah satu lagi helah lah ni. Tapi, realitinya, Alexander yang sebenar dengan sebahagian besar askar dia dah pun berada 25 km dari situ, kat hulu sungai. Diorang dah senyap-senyap menyeberang dan bersedia nak serang dari arah yang Porus langsung tak jangka. Jadi, lepas kita tengok 3 contoh ni, apa sebenarnya yang kita boleh simpulkan? Apakah formula sebenar di sebalik kejayaan Alexander yang luar biasa ni? Semuanya terletak pada 3 teras ni. Pertama, kejuruteraan yang berani, yang sanggup ubah muka bumi untuk capai benda yang mustahil. Kedua, kebijaksanaan taktikal, yang boleh nampak peluang kat tempat yang orang lain tak nampak apa-apa. Dan ketiga, penguasaan psikologi, yang boleh kalahkan musuh dalam kepala diorang sebelum pedang dihunus lagi. Inilah yang buat Alexander ni the great. Bukan sebab dia handal dalam satu benda je, tapi sebab kebolehan dia untuk gabungkan semua kemahiran ni serentak. Dia seorang jurutera, seorang ahli taktik dan seorang ahli psikologi. Semuanya dalam satu orang. Dan ini membawa kita kepada soalan terakhir untuk anda fikirkan. Walaupun tentera dia memang tak dinafikan hebat, adakah senjata terhebat Alexander yang sebenarnya adalah minda dia sendiri? Satu persoalan yang menarik tentang salah seorang komander terhebat dalam sejarah manusia.